Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Muhammad Firdaus yang berkata, saya mengajar budak-budak mengaji Al-Quran di rumah saya. Manakala surau berdekatan ada buat kuliah, tapi audio speaker terlalu kuat hingga mengganggu saya nak mendengar bacaan anak-anak murid saya mengaji. Begitu juga sebelum subuh saya ingin salat sunat 1/3 akhir malam, terganggu juga bacaan ayat di dalam salat saya kerana audio bacaan Al-Quran di surau terlalu kuat. Soalan saya, apakah hukum mengganggu bunyi tersebut kepada orang lain? Maka jawapannya, orang surau yang melakukan hal sedemikian dianggap berdosa kerana mengganggu jiran sekitarnya. Berdosa kerana ada tegahan dari Nabi ketika kita salat di dalam masjid. Nabi menegah kita, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha bil qiraah. Nabi kata, jangan seseorang kamu, jangan sebahagian daripada kamu menyakiti sebahagian orang yang lain dengan mengganggu dia dengan membaca kuat di dalam salat. Nabi kata, kullukum munajin rabbah, setiap kamu itu sedang bermunajat kepada Tuhannya di dalam salat, maka sebahagian kamu jangan mengganggu orang lain yang juga sedang bermunajat dengan memperkuatkan bacaannya. Jika bacaan di dalam salat, bacaan Al-Quran, Nabi larang mengganggu orang yang lain, maka bagaimana pula tindakan AJK Surau yang memperkuatkan bacaan audio Quran mereka sehingga mengganggu jiran yang berdekatan? Maka perbuatan itu boleh mendatangkan dosa kepada orang-orang yang melakukannya. Soalan yang kedua, kepada pihak manakah saya perlu adukan masalah ini? Wallahu ta'ala alam. Adukan kepada pihak berkuasa, atau tak seperti Jabatan Agama, Balai Polis dan seumpamanya. Atau sebelum itu adukan, tulis surat kepada AJK Surau supaya mereka dapat memahami masalah yang kita alami. Wallahu a'lam.